Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya AI Pak I Geram Rar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Ladies and gentlemen, Pak I Geram. Mata. So kita nak surprisekan diorang barang yang kita beli untuk event kita. So 1, 2, 3. Buka. Ini apa awak? Api. Ini apa awak? Oh, Ini topi awak. Ayo kejap Jadi pegang mami punya. Nah, ini kamera. Ini tema Flora Epona, aku Jamaika. Ini topi awak. Wow, so terang. Ini topi awak. Wah, kalian neon. Sama-sama. Terus ada satu lagi, ready? 1, 2, 3. So ini menu kita orang. And then kita orang ada ni juga. Another one. Bagi biar pakai ini, buka baik. Ada. Wow, joker. Stage lah. Seronok. So guys, jangan lupa datang esok. Jumpa kami kat sini. Bus kami memang terang menyala. Ada pasti puas. Terang lagi bersuluk. Sini. Kami ada juga peniaga kecil. Beli cakap. Okay, so guys, let's go, kita set up. Let's go. So ni kita orang tengah pasang banner. Ui, situ pun pasang juga Itu Pia tu. Okey, hari ni kita orang dah berada di apa ni Apa ni? KL Base. Yes, KL Base. So, diorang tengah set up. Layan dulu saya punya setup. Saya punya apa tu? EE86. Bukan EE86, GT86. Mana? Kita drift tu. Apa yang jauh sangat tu? Biarlah kereta tu tak kacau kita pun. Tak target aku taruh depan lah. Boleh. Amin, insyaAllah. Boleh. So, layan dulu saya punya POV ni. Okay, let's go. So, sekarang kita orang dah settle dah buat apa ni? Buat story. Beres. So, korang punya kedai macam mana? Okey? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun belum set up lagi, kita orang tak apa, selalunya yang lambat ni selalu jadi. insya-Allah. Yang lambat ni selalu jadi. Tapi macam ada kurang seorang je. Sepatutnya ada seorang lagi. Ada seorang lagi. Sini. Jangan sibuk dekat kedai adik ipar. Kakak ipar. Adik ke kakak? Kakak ipar Itu bukan kakak ipar. Apa dia? Buat hati aku. Nak je. Muan asal mana?
Sorry sudah lah. Kanda ambil dah atau kita ambil kad je. Kanda ambil adik kita ambil kad. Suek. Boleh suek-suek gitu Oh. Rasa aku cara semula. Okey, jadi Mak Wei tengah buat live, Ihin tengah call dia punya fans. Api Oh, okey, bangunan tu saya ingat sikit. betulkan bangunan bijak. So Kak Isha ada, Pia tengah call ibu dengan ayah. Memanglah. Apa yang tengah busy. Kita siapa ni? Kereta Adam Nazri. Sedap agak kalau kereta orang. Lawa agak kereta Adam Nazri ni. Tapi kenapa aircon ni banyak X? Ni jadi design X macam ni. Ke sebab 1, 2, 3, 4, 5 Adam ada 5 X. Pisang godam. Kau memang pisang. Sakit lah. Rendah pula seat dia. Terlampau relax kalau bawa kereta ni. Apa pasal curi meja orang? Kau tak boleh ke kalau jangan curi meja orang? Mau tumpang yang tadi letak Itulah kecil-kecil tak nak mencuri. Dah kecil-kecil pun tak nak. Tengok lah yang baik tarik lagi. Kau nak 2 meja pula. Tak boleh, tak boleh. Ni apa ni? Stiker nak, kami ada stiker. 5M ni. Aku rasa M ni je yang banyak perform. Wah, tak ada langsung. Aku masak lah. Aku masak. Afiq masak nanti. Kau masak apa? Masak toye. Toye? Dapat oden. Oh. So ni Adam je. Ni meja kita orang tak set up lagi. Sebab kita orang tunggu barang sampai. Barang on the way. Ibu dengan ayah bawa. Adik-adik Pia. Ni barang Adam. Wah, betul-betul menjadi ni kopok lekor esok ni. Kanda okey Kanda? Okey. Obi. Mi okey Mi? Mi mana kedai Mi? Tak ada kedai. Apa sebab tak ada kedai? Kalau orang betul-betul meminat kita, orang akan datang cari kita. Bukan cari kedai. Bukan, tapi kena buat jual-jual juga. Jual ni Tak sunnah. apa. Aku lagi prefer tolong orang. Okey, tolong aku. Kau nanti duduk depan tau. Okey. Kau duduk dengan aku. Okey. Kotel. 10 pagi, 10.30 pagi. Okey? Okey. Okey Okey, kalau boleh pun malam ni. Boleh? Boleh. Pun malam ni? No edit. No edit lah. Okey, boleh. Tak ada masalah. Cepat sikit lah suruh mari esok. Mari esok tu. Okey, datang esok Macam tu je Afiq minta. Besok. Okey, apa yang istimewa esok? Ada Pak Ikram. Teristimewa. Orang tak saya tengok tu. Tak, sebab Pak Ikram. Tak. YouTube mu. Jadi orang tengok YouTube mu. Sebab orang nak tengok mu betul. Betul? Jadi mu ada esok. Ada. Pak Geram esok. Ali Hifan ada. Bawah. Sebab ni YouTube mu. Orang Okey. tengok YouTube mu sekarang ni. YouTube. Orang tengok mu. YouTube Pak I. Atas YouTube Pak I, YouTube Abel. Okey. Ali Hifan ada esok. Ada Mak Wei. Ada Mak Wei ada. Ya. No cut no edit ni. Dah kan edit. Okey. Aku bawa lagi belakang. Tak apa. Sila. Aku kena cut tu. Kena cut hot depan tadi lah. Muat ke apa? Buat konten. Okey. Tu, dekat sekarang. Weh, semua busy weh. Anak makan ni. Kau kita makan. Makan weh, makan. Konten. Konten makan. Ni kedai ni ke ni? Kedai mi ke ni? Ya. Kedai ni Pak tak ada. Sakit. Pak ni sini bantu je kan? Weh, sakit weh kalau aku jadi kau Masak nanti Pak pergi. Orang tak panggil kedai Pak, orang panggil kedai M ni je. Pak masak. Weh, sakit weh. Tadi dia nak curi meja kita tau. Oh. Dia tarik macam ni tadi. Kita sebelah-sebelah je tau. Oi, serabut lah aku esok. Apa yang kau streskan sangat ni? Apa yang kau streskan sangat ni? Edit. Oh, edit. Ni apa yang relax sangat ni? Tak ada kerja lain nak buat? Apa tu? Sikit. Astaghfirullahalazim. Sorry. Sikit. Assalamualaikum. Banyak orang gila judi. Esok kalau boleh menyanyi, aku menyanyi sini. Ni tak buat kerja ke? Duduk je.
Dia tadi datang. Biar dua kamera lah. Dua kamera kau. Sorry tak berniaga Sorry. Aku tengok kena edit video aku. Tapi yang kau nyanyi kat genting tu aku suka tu. Ya ke? Sebab lagu tu kena dengan suara kau. Ya ke? Lagu tu kena? Kena. Macam ni nak buat subtitle? Subtitle ni. Ajak tolong. Okay, jadi masing-masing tengah buat kerja lah. Kat sini ada macam-macam kedai. So kita pergi. Ni ada kedai Ayla Glow. Kat sini ada sambal bilis garing. Ibu punya kedai. Air tangan Ibu Nita. Siapa Ibu Nita angkat tangan? Saya. Okey. So korang kena datang ya. Datang hari esok lah. Sebab video ni saya post hari ni. No cut no edit. So kat sini macam-macam ada. Kat sini ada makitan sesuai untuk tempat-tempat korang makan. Nanti bila dah beli makanan dekat area-area kita orang ni, nanti korang terus datang sini makan lah. Makan, duduk, relax, ambil gambar kita orang, tak ada masalah. Kalau datang, kau bawa lah family, bawa ramai-ramai beli tiket. Okay? Mak Wei tengah buat live lagi. Adam. Tak elok santau-santau ni. Awak panas ke? Oh okey. Saya post hari ni tau. Nama saya gemuk lah. Ada sikit nama saya gemuk. Ya ke? Okey macam. Saya dah diet dah turun 2 kg tapi nampak gemuk lagi dah. Tak apa, awak tetap cantik di mata 4 saya. 4 kg dah saya turun. Awak tetap comel di mata saya. Nampak aurat ke? Tak apa, nanti saya tutup. So banyak lagi kedai korang boleh datang kat sini. Saya, kalau daripada saya punya side, dekat sini kan contohlah. Okey, untuk korang yang tanya Pak pakai kamera apa untuk video yang tu, okey, saya guna ni DJI Osmo Pocket 3. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, kau boleh tracking face seseorang tau. Okey, saya buat ni lah, melintang lah Okey, kenapa saya tak buat melintang? Sebab bila saya buat macam ni, dia akan jadi macam ni secara auto sendiri. Saya tak tahu kenapa. Mungkin saya punya je kot yang ada masalah. So dia jadi macam tu sendiri. Sepatutnya dia stay, tapi dia jetak sendiri, orang kata jetak sendiri. Jetak sendiri. Dekat sini banyak lah kelebihan. Ni saya tunjuk lah, contoh lah. Mawai Kejap Saya dia buat konten yang minggu lepas tu. Yang konten yang lepas lah. Saya nak tunjuk kamera apa yang saya guna. Tapi saya tak tunjuk-tunjuk lagi. Okey, ni korang jadi model je Okey, ni contoh dia bila kita ada tracking face. Okey, gerak ke kanan sikit. Kanan. Okey, saya stay kat sini tapi Mak Wei yang bergerak. Okey, gerak ke kiri. Gerak ke kiri. Nampak? Saya stay je tapi Mak Wei yang gerak. Itulah kelebihan dia. Tapi kekurangan dia, setakat ni saya tak ada lagi kekurangan untuk guna ni. Cuma mungkin saya punya je ada masalah. Weh, kenapa? Oh ni. Tak boleh dia, nak. Dia punya ni rosak geng. Aku tahu satu cara. Apa? Mu buat gini, mu ikat getah. Kat getah sini. Ikat getah sini. Boleh. Bijak kot. Tapi kena buka getah. Tapi aku rasa ada waranti lagi. Tak tahu lah. Kena pergi. Okey, jadi itulah kelebihan dia. Dapat sadar sikit jari tu. Dia mau pergi tu. Sadar sikit. Tak cakap aku nak pergi. Okey. So saya ada, sebelum saya beli kamera ni, saya dah ada mic ni. Jadi mic ni saya attach kat sini. So bila korang attach mic tu kat situ, dia akan naik transmitter. DJI mic tu transmitter 1 connected. Okay, so dia boleh connect 2 mic. Kamera yang saya guna ni, dia boleh connect 1 mic saja, tapi yang ni 2 mic. So kalau nak buat content ke, nak buat apa-apa POV, mudah. So korang boleh tengok muka saya kan. Kalau korang nak cakap pasal blur dekat belakang tu, Pak Ai boleh tunjukkan. Okey, kalau korang nak cakap pasal blur, Pak Ai boleh tunjukkan yang kamera ni sangat-sangat nice. Sebab apa? Sebab sekarang ni saya tengah bercakap dengan kamera DJI Osmo Pocket 3. So korang boleh tengok video dia. Belakang tu blur gila. Depan ni memang dia fokus dekat saya je. So kalau korang nak dapatkan, korang boleh pergi dekat DJI. So macam-macam lah yang korang akan dapat nanti. Okay, so saya rekod YouTube baru ni macam ni je.
Skrin kecil je, sepatutnya besar. Tapi dia jadi kecil macam ni je. Tapi tak apalah, nanti dah saya pergi repair. Okay? Oh, tengah buat TikTok. Orang panggil untuk join. Untuk join. Aduh, hai. Kena marah. Lama je duduk masa. Okey, jadi itu saja POV. Saya cuma nak bagi tahu korang jangan lupa untuk datang esok. Ha? Bukan. Bukit tu bukit. Bukit skateboard tu. Patut ketam bagi orang dah. Revolusi. Jangan tinggal. Pon. Pening. Kita weh. Masuk mata. Oh, langgar. Okey, so korang jangan lupa esok 15 hari bulan untuk datang dekat KL Base Sungai Besi Kuala Lumpur. Okey, bawa family ramai-ramai. Yang mana tak dapat tiket lagi, korang boleh beli tiket dekat walk-in esok. Okey. So jumpa korang di sini pada esok hari 15 hari bulan 9 2024. Okey. Bye bye. Assalamualaikum. Minta maaf, minta ampun kalau ada salah silap tutur bahasa atau perbuatan. Yang baik tu datang pada Allah SWT. Yang buruk tu datang daripada saya. Jaga diri, hati, aurat, solat dan pandangan. Bye bye. Assalamualaikum.